AB Channel. Dia nak betul-betul kerjasama dengan UMNO ni, tanya dengan PAS satu je, sanggup tak dia ni? Kalau sanggup, besok juga saya akan sokong. Kalau dia sanggup macam ni, saya sokong. Tapi mengenali PAS, jangan harap. Tapi saya nak beritahu, puak-puak PAS ni, dia hanya nak gunakan UMNO supaya undi Melayu dia intact. Tapi saya nak beritahu, kalau kerjasama hanya dengan orang Melayu saja, hanya dengan PAS saja, tanpa sokongan India, China untuk membentuk kerajaan, kerajaan itu akan jadi very vulnerable, unstable, dan saya yakin tak cukup untuk dapat simple majority untuk menang pun. Saya cakap terus terang lah, kepada orang-orang yang gila sangat nak kerjasama dengan PAS ni, cuba tanya dengan PAS. Kalau mereka ni meletakkan Islam di hadapan, Melayu di hadapan, kalau dia nak suruh UMNO kerjasama dengan PAS ni, saya nak tanya satu lah. Satu je. UMNO ni ada 3.7 juta ahli. PAS ada 1 juta lebih je. Patutnya dari segi jumlah kursi ni UMNO dapat lebih. Dulu lain lah. Dia orang dapat duit daripada Muhyiddin. Duit tu boleh digunakan untuk rasuah, pengundi. Lepas tu suruh pengundi, wallahi saya undi PAS. Memanglah last sekali dia menang banyak kursi, kan. Tapi katalah demi Islam, demi Melayu, dia nak supaya UMNO dengan PAS ni tak bertembung. Saya nak beritahu nombor satu, UMNO ni bukan bangang. Kita tahu bahawa PAS ni hanya nak gunakan UMNO untuk kekalkan 42 kursi yang dia ada. Itu je. Tapi kalau dia betul nak cerita pasal Islam, dia nak letakkan Islam di hadapan, dia nak betul-betul kerjasama dengan UMNO ni, tanya dengan PAS satu je, sanggup tak dia ni? Kalau sanggup, besok juga saya akan sokong. Nombor satu, sanggup tak dia agihkan kursi-kursi, sebab bila orang Melayu bersatu dengan Melayu saja, peluang nak menang ni di kawasan Melayu je lah. Kalau kawasan tu ada India, ada China ramai, bungkus. Jadi kalau dia fikir tentang Islam, dia nak orang Melayu ni bersatu, dia sanggup separuh-separuh lah, tak payah cerita banyak lah, separuh-separuh dengan kita. Kawasan yang 95% Melayu sampai 100% Melayu jumlah dia ambil separuh, kita ambil separuh. Kawasan yang 90 hingga 95% Melayu, dia ambil separuh, kita ambil separuh. 85 hingga 90% Melayu, dia separuh, kita separuh. 80 hingga 85% Melayu, dia separuh, kita separuh. 75 hingga 80% Melayu, dia separuh, kita separuh. Semua ni separuh-separuh. Kalau dia sanggup macam ni, saya sokong. Kerana setidak-tidaknya UMNO ada peluang dapat kursi-kursi lebih. Tapi mengenali PAS, jangan harap. Kalau dia setuju pun, dia akan letak calon bebas. Jadi kedua, kalau nak kerjasama dengan dia orang ni, kena ada perjanjian bertulis. Kalau ada orang UMNO bertanding tiket bebas lawan calon PAS, 100 juta. Walaupun bukan dengan restu kepimpinan PAS. Sama juga. Baik UMNO, baik PAS. Kalau ada calon daripada PAS, bekas ahli PAS bertanding, masuk pilihan raya, terus aman. 100 juta. Perjanjian. Dia kena bayar 100 juta. Kena buat agreement. Kalau mereka bersetuju kerjasama, lepas pilihan raya, mereka ingkar. Kalau parti yang ingkar, 1 bilion. Kalau UMNO ingkar, UMNO bankrupt. Kalau PAS ingkar, tak boleh bayar 1 bilion, PAS bankrupt. Baru betul. Adakan perjanjian bertulis. Kalaulah benda ni boleh berlaku, bolehlah sembang.
Tapi saya nak beritahu puak-puak PAS ni, dia hanya nak gunakan UMNO supaya undi Melayu dia intact. Tapi saya nak beritahu, kalau kerjasama hanya dengan orang Melayu saja, hanya dengan PAS saja, kan, tanpa sokongan India, China untuk membentuk kerajaan, kerajaan itu akan jadi very vulnerable, unstable, kan? Dan saya yakin tak cukup untuk dapat simple majority untuk menang pun. Kena harap bantuan daripada Sabah Sarawak. Dan dapat bantuan Sabah Sarawak pun kemungkinan besar slim majority. Tak boleh dapat 2/3. Bila tak ada 2/3, investor tak berani masuk dalam negara kita. Pertumbuhan ekonomi kita akan menguncup, kita punya bursa saham Kuala Lumpur jatuh, mata wang kita jatuh, kan? Kita punya foreign direct investment jatuh. Last sekali apa jadi? Kita punya kadar pengangguran bertambah, jenayah bertambah. Yang paling susah rakyat Malaysia. Siapa rakyat Malaysia ni? 70% bumi putera. Yang paling susah sekali yang akan dapat bahana ni ialah orang-orang bumi putera. Yang ini kena bagi faham. Hari ni orang benci Datuk Seri Ibrahim. Kita bukan tak faham, kita faham. Sebab orang tak tengok benda baik dia buat, orang dah tak tengok dah. Kan? Sebab rakyat sudah berfikir tak pakai ini tetapi pakai ini. Emosi tu tak. Kan? Tetapi kenapa sehingga hari ni dia tak boleh dijatuhkan? Kenapa sehingga hari ni mata wang kita makin kukuh? Kenapa hari ni pertumbuhan ekonomi kita bagus? Kenapa hari ni foreign direct investment kita tinggi? Negara-negara lain orang dah tak pergi, orang dah bawa masuk duit ke negara kita, invest ke dalam negara kita. Sebab apa? Sebab kita ada 2/3 majority. Ini kena faham. Kenapa kita ada 2/3 majority? Sebab orang Melayu, orang India, orang Cina, Kadazan, Dusun, Iban, Lumbawang, Malanau, semua rakyat Malaysia ada dalam komposisi kerajaan yang berbentuk kerajaan madani. Itu sebab kita stabil. Kan? Tapi kalau teringin sangat nak duduk zaman kegelapan macam zaman Muhyiddin Yassin, teringin nak jadi pengemis KWSP sendiri, silakan. Boleh mencuba sekali lagi. Okey? AB Channel.